Hai guys, so hari ni kita ada dapat satu berita daripada Perodua di mana Perodua telah pun mengumumkan bahawa Perodua Azia telah pun diturunkan harga dengan sangat-sangat mendadak. Di mana sekarang ni harga Azia telah pun turun sehingga RM4,700, RM33,900 untuk varian G, RM38,500 untuk varian X, RM43,000 untuk SE dan RM49,000 untuk Advance. Kalau ikutkan kata Perodua, dia kata dia buat adjustment harga ni sebab Perodua dapat optimizekan diorang punya operational cost, which is ini adalah cases yang sama diguna pakai dalam model Perodua QVE. Tetapi untuk Perodua Azia ni kan, bagi pendapat saya, itu bukan the main reason kenapa Perodua turunkan harga Azia. Sebab daripada awal lagi tahun 2023, saya agak macam Perodua Azia tu dia quite overpriced. Bayangkan dalam harga dah dekat RM50,000, you guys hanya akan dapat sebuah hatchback segment A, iaitu kereta yang sangat compact. Bukannya kereta yang luas, kereta yang besar, dan enjin pun hanya 1.0 3 silinder. Bukan enjin 1.5 ataupun enjin turbo lagilah. Bagi saya ni lebih kepada marketing gimmick oleh Perodua sebab dia nak lawan dengan Proton Saga. So Proton Saga datang dengan 3 pilihan varian iaitu standard, executive dan juga premium. So dia kurang satu varian lah dengan Perodua Azia. Tetapi seperti apa yang kita semua tahu daripada segi dia punya spesifikasi, of course lah Saga ni dia lebih lagi. Walaupun Saga ni juga adalah segmen A, tapi kena ingatlah dia dah pakai enjin 1.5 liter IGT. Tapi bila kita lihat kepada price list comparison antara Perodua Azia dan Proton Saga di sini, as a hatchback, Azia should be lagi murah daripada Proton Saga, sebuah sedan segmen A. So with all this information, datanglah satu persoalan yang bakal menghantui pemikiran bakal-bakal pembeli antara kedua buah kereta ni, iaitu berbaloi ke kalau kita nak spend duit hanya untuk beli Azia sahaja berbanding nak ambil Proton Saga. So saya sebagai seorang owner Proton Saga MC3, malah di dalam Proton Saga MC3 ni, saya akan cerita 3 poin yang sangat-sangat penting kenapa korang kena beli Perodua Azia instead of Proton Saga. So first thing first, let's say kalau korang ni sebenarnya nak cari kereta as a personal car. So personal car ni pula maksudnya apa? Okay, actually dalam kita sebagai nak membeli kereta ni kan, usually kita ada dua bahagian lah. First, kita nak beli kereta sebab family kita. Yang kedua, kita nak beli kereta sebab kita. Untuk Perodua Azia ni, dia memang sesuai kepada orang-orang yang nak beli kereta as dia punya own personal car. Dan this type of people ni, dia sedekat dengan golongan-golongan seperti fresh grad, student ke, ataupun orang-orang yang baru dapat first job, baru dapat kerja. Kebetulan pula dia orang punya mak bapa ataupun adik-beradik lain dah ada kereta masing-masing. So kereta tu memang kereta untuk dia je. Kereta tu dia tak kongsi dengan siapa-siapa pun. Paling-paling pun mungkin kalau dia baru kahwin pun, ataupun dia nak kahwin kan, mungkin untuk dia dengan wife dia ataupun untuk husband dia je, which is dua orang, still fine lagi, still okay lagi as a personal car. Azia do a better job on that area. Dan benda ni juga dia terkait dengan golongan yang seterusnya, iaitu golongan yang nak beli kereta kedua. So let's say kita ada satu big family of 5 orang, 4 orang macam tu kan. Kalau let's say dia tak ada kereta je, dia beli Azia, dia quite susah sikit lah. Baik beli Saga. Let's say kalau dekat rumah dia mungkin dah ada Saga, mungkin dah ada Persona ke, atau dah ada Vios, City, mungkin dah ada Alza, dah ada Exora, mungkin dah ada Ima 7 ke, Proton S70, those SUV. Jadi kereta yang dia nak beli ni adalah kereta kedua yang dia hanya akan pakai untuk hantar anak dia pergi sekolah, untuk dia pergi surau, pergi masjid ke. Perodua Azia is actually one of the best choice sebagai kereta kedua. Dengan syarat korang dah ada kereta lain dah untuk buat benda kerja-kerja lain, untuk pergi tempat-tempat yang lain-lain tu. Perodua Azia ni dia memang sangat-sangat sesuai kepada mereka-mereka yang nak beli kereta sebab mereka-mereka nak jimat kos. Especially untuk varian Perodua Azia G dan also Perodua Azia X. Dua varian ni memang yang paling orang kata paling jimat lah. Sebab kalau korang beli Perodua Azia SE ataupun AV, walaupun dengan adjustment harga yang ada pada hari ni, saya rasa dia quite overpriced dan lebih baik kalau korang beli Proton Saga MC3 saja pada julit harga tersebut. Tapi untuk varian Azia G dan Azia X, that's one memang truly value to money. Monthly dia pun lagi murah sekarang, which is sekarang ni dah bawah RM400 pun dah boleh dapat. Dan daripada segi dia punya fuel consumption ni, ini adalah satu kekuatan Perodua Azia yang even Proton Saga MC3 yang katanya dah claim jimat minyak ni pun tak dapat macam Azia.
Azia boleh pergi sehingga 25.3 km per liter. That's one on paper. Tapi saya percaya kalau di atas orang kata penggunaan yang sebenar boleh dapat sehingga ke 20 km per liter tu pun dah cukup baik. Macam Proton Saga ni pula dia quite wiggle-wiggle sikit lah, mungkin dalam 17, dalam 18. Ada pernah sekali tu dia boleh capai sampai 22 km per liter juga, tapi itu depends on penggunaan lah. Whatever happens, dia tetap tak boleh lawan penjimatan Pro 2 Azia. But in terms of dia punya service dan juga maintenance, sebenarnya dua kereta ni lebih kurang sama saja. So tu adalah 3 point yang saya boleh cerita hari ni, iaitu kalau korang nak beli as a personal car, kalau korang nak beli kereta yang kedua, dan kalau korang memang betul-betul nak jimat daripada segi korang punya kewangan, Pro 2 Azia is a better car to go. Itu apa yang saya boleh cakap sebagai owner Proton Saga MC3. Tapi adakah tu bermaksud Saga ni tak ada kelebihan? Of course lah, no. Saga ni sebenarnya dia ada lagi banyak kelebihan kalau nak banding dengan Azia. Dan kelebihan-kelebihan itu akan saya cerita dalam video pasal Proton Saga saya ni. Yes, saya dah janji dengan korang nak buat video sejak daripada saya beli, tapi kemudian ada macam-macam lah. Saya sibuk dengan kerja lagi. Jadi ada banyak benda-benda yang saya tengah handle sekarang ni, dan Alhamdulillah sekarang ni adalah kekangan masa sikit untuk kita buat video pasal Proton Saga ni. Kita punya mileage sekarang ni dah 20,000 km dan kita pun dah buat kita punya second service dah Walaupun baru 7 bulan kita pakai kereta ni, dah 2 kali servis, which is tu dah equivalent dengan umur kereta setahun. Kita akan buat detail review selepas 20,000 km. Tak lama lagi. So guys, kalau korang ada apa-apa pendapat ataupun ada apa-apa saja komen, boleh tinggalkan saja di ruangan komen dekat bawah ini. Komen sajalah apa-apa yang korang nak. Dan kalau ada apa-apa soalan ke apa, insyaAllah saya akan cuba jawab. Dan stay tune untuk video-video yang seterusnya daripada channel saya, Haziq Fitri. Terima kasih kerana like dan subscribe channel ini. Dan see you, kita berjumpa lagi dalam video-video yang seterusnya. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Well, I still love my Saga.